Weh, Tin. Weh, Man. Pinjam buku novel kau. Oh, kau nak pinjam novel? Boleh? Alah, besok aku pulang lah. Tapi kau jangan buat ci tau novel pinjam. Kau pakai elok-elok. Jangan koyak-koyak. Aku tak mau ada ci-ci kau koyak buat ci tau. Ni novel ni kau pakai elok. Kau mana kat kau, aku tak mau kau koyak buat ci tau. Aku bagi kau elok semua muka surat lah. Tak ada koyak pun. Jadi kau pulang, mesti pulang elok balik Okey tau? Okey. Takkan aku nak buat ci novel kau. Many hours later. Apa ni Man kau? Novel aku pun kau koyak buat ci ke? Mana ada kau buat ci? Kau agak-agak lah. Alah, semalam aku tengok Man. Okey lagi, tak ada kesan koyak. Kau pinjam terus ada koyak kau buat ci Man. Memang novel tu aku nampak dah kena koyak lah. Bukan aku lah buat ci. Kau bagi pinjam apa sebelum ni? Mana aku tahu. Ni pasal aku malah bagi kau pinjam novel Man. Kau mana kat kau suruh jaga. Tapi kau tengok. Novel aku pun kau koyak buat ci. Apa lah Man? Penat pinjam aku lah Man. Kau sah main dengan kau Man. Aduh. Semalam kau ambil okey je. Kau kecoh lah kau. Pinjam novel sikit bunyi banyak